Percaya tak, najis ada 7 jenis. 7 bentuk yang boleh bagi tahu tahap kesihatan anda. Save dulu video ni untuk rujukan anda. Jenis 1, ketul-ketul macam kacang batu. Keras. Sembelit, babe. Jenis 2, bentuk macam sausage tapi berketul-ketul. Yang ini confirm sembelit juga. Jenis 3, macam sausage tapi ada rekahan pada permukaan. Yang ini okey lah. Macam average student. Not good, not bad. Jenis 4, keluar macam pisang. Lembut je. Mudah nak keluar. Kalau keluar yang ni memang masterpiece. Kena bagi standing aviation. Thank you. A+. Jenis 5, berketul-ketul kecil. Yang ini okey, lembut. Tapi dah mula ke arah cirit-birit. Jenis 6, najis lembut berkumpulan. Yang ini dah nak ke arah cirit-birit. Dah rupa macam bubur lambuk basi. Jenis 7, air semata-mata. Ni dah memang soup power. Najis bukan sekadar najis. Setiap yang keluar tu adalah signal daripada badan kita. Dan jangan lupa tekan butang follow. Huda Zainal, Certified Nutrition Advisor.